Fasik maknanya fasaqa. Fasaqal qishrah. Kita ambil pisang koyak kulit, orang panggil fasaqal qishrah. Ambil pisang koyak kulit, ambil buah apa tu durian koyak kulit. Hak jenis buah kulit gini bila kita buang, dia Arab panggil fasaqa. Buang kulit. Manusia ni ada kulit, ada isi. Kulitnya Islam. Islam ni gerak kita ni kulit. Kita semayang, oh kita tahu dia ni orang Islam. Nampak muka Cina tapi semayang Islam. Kenapa? Dia berkulit dengan kulit Islam. Tapi bila kita tak semayang, walaupun kita nak orang Arab pakai jubah ke apa, tak semayang, maka arti kita buang kulit. Bila buang kulit tinggal isi cok. Isi tak lama buruk kata ada kulit. Isi pisang ke, isi durian ke, isi berapa lagi. Bila buang kulit, maka automatik isi tak lama buruk lagi. Orang Islam bila dia, orang Melayu bila dia semayang, arti dia Muslim. Kerana dia ada kulit, boleh cah dia di Islam ni, tengok duk semayang, tengok duk berzikir, tengok duk baca Quran. Tapi bila semayang dak, maka dia buang kulit. Iman ada pada dia sebagai isi ni, lama-lama tak ada. Lama-lama dia tak semayang, lepas tu anak buah tak semayang, orang kampung tak semayang juga, kan tiru. Dia tu tak semayang, boleh makan juga untuk semayang. Ini punca yang menyebabkan kepunuhan jana di masyarakat ni. Kerana kita sendiri banyak pasif.